hari ni saya nak share satu unit rumah yang kita ambil beberapa bulan yang lepas. Rumah ni dulu condition memang tak cantik. Sekarang kita dah buat lebih kurang 85% siap renovation untuk rumah ni. So, sekejap lagi saya ajak awak berjalan. Okey, rumah ni berada di Taman Daya. Rumah ni, kalau awak nampak, kita dah buat flooring, kita dah buat cornice, kita dah buat downlight, kipas kita dah pasang. Dekat bawah ni, kat sini kita tambah lagi satu bilik. Dia punya dapur ni, kalau awak nampak dapur dia kita dah extend sebelah belakang dan kita tambah lagi satu toilet tu dekat ujung. Okey, dekat atas pula ada lagi 2 bilik. So dekat atas pun kita buat full tile dan juga kita tambah satu toilet kat atas. Original rumah ni memang tak ada toilet kat atas. Okey, ini dia punya master bedroom. Dia punya keluasan memang cukup luas dan juga selesa. Rumah ni memang cantik kan? Dan juga rumah ni belum siap renovation. Cuma saya nak inform korang, rumah ni dah sold. Sebab apa? Buyer ni memang cari dekat location Taman Daya. So dia nampak dia saya iklankan satu rumah, walaupun belum renovate, dia orang dah booking dan terus buat loan dan terus sign agreement untuk dapatkan rumah ni. So bagi korang yang nak rumah dekat location mana-mana saja dekat area Johor Bahru, kalau ada, bagi tahu kita dan kita akan carikan rumah dan kita akan renovate rumah secantik ni untuk korang.